Okey, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Hari ini hari sebiji wajah lagi ya. Kereta ni datang nak overhaul sebab enjin dia dah bunyi kasar dah. Jom kita tengok kondisi kereta. Alright guys, kereta datang macam ni lah. Kereta memang datang daripada towing. So jadi kita keluar enjin dulu, tak payah buang masa lah. Alright guys, harap-harap enjin dah keluar. Black Adam tengok berapa jauh dia pergi gantung sana. Aduh hai. Semua dia punya kerja. Tengok muka. Inilah. Tengok. Oil pump semua leaking. Condition enjin teruk. Lepas tu aisam pula tadi. Kemik semua. Lepas tu sini pun ada bocor air karat. Mana bocor Oh, stay hold air. Jadi macam batu dah. Tak boleh buat apa. Water jacket bocor. Pipe air water pump bocor. Kita buat sajalah dengan dia. Tak payah bazir masa. Guys, paling dahsyat dekat sini lah. Tengok. Aisam punya nut ni, dia orang letak gam gasket. Ini dia punya silat ni paling besar. Macam-macam punya kerja lah. Aduh, ini kereta tak tahu siapa buat lah. You tengok. Bearing. Dia punya skru ni. Sepatutnya dia dekat duduk sini. Dekat water pump you tengok. Yang ada washer punya baru masuk dekat bearing. Ini baru betul. Ini duduk dekat sini. Semua terbalik. Jahanam lah kereta macam ni. Siapa punya kerja guys. Semua terbalik. Teruk guys. Dia punya leaking tengok guys. Macam mana. Marau Black Adam. Guys. Tengok exhaust yang ni kering. Nombor 2 basah. Nombor 3 kering, nombor 4 kering. Ni yang hitam dia keluar dekat sini nombor 2. Piston nombor 2. Oh, asap putih. Taruh guys dalam. Sekarang Aso mau jadi Amoy. Macam mana? Kereta ni dia pakai thermostat VVIP ini direct Jepun Marine ini dia punya plug. Plug pun brand Cobra. Daripada Japan juga. Okay. Final Authority. Goyang. Tak ada goyang piston tak ada goyang. Anda boleh nampak sini memang cantik tak ada goyang original. Sana. Yang ni pun tak ada goyang guys. Memang cantik macam bunga. Guys, ini kereta air memang dah campur minyak hitam guys. Tengok, patut dia punya crank bearing semua dah bunyi lain macam gasket. Gasket bakar. Alang piston dah keluar guys. Piston memang teruk guys. Keluar ke bang? Okey, salam sejahtera. Enjin harap-harap dah siap machineering Dah siap machineering, dah semua sampai dah. Main bearing guys, main bearing semua baru. Blok kita sudah ribau sudah ada letak slip, anda boleh nampak sini. Ada satu garis nampak. Setiap blok ada garis. Kita ada tanam satu slip lah sebab dia terlebih makan. So jadi hari ni kita macam biasalah nak pasang water jack hopper. Okey. Crank kita sudah polis boleh bang. Alright. Okay, top kita sudah ikat memang halus. Okay guys, piston kita pakai NPR Japan piston 4 biji baru guys. Kita boleh nampak 4 biji baru. Control bearing semua baru guys. Alright guys. Water jacket copper semua dah pasang oil pump semua kita dah servis. Water pump piston 4 biji baru guys. Tengok blok semua kita sudah ribau anda boleh nampak sini. 4 liner kita dah buat. Sebab blok ni memang dah oversize dah. Head semua sudah pasang timing belt kita pakai Gaido. Bahagian timing belt bearing semua baru guys. Oil pump semua dah servis. Okey. Harap-harap gearbox kita filter sudah tukar filter baru guys. Anda boleh nampak sini. Tengok warna kuning. Original Jepun punya. Ini dia lah. So kita dia punya seal semua kita tukar. Seal kecil baru ini semua dah siap dah ni. Untuk harap-harap kami gearbox semua dah pasang gearbox kita dah servis, total body semua dah servis, also Samco alright. Valve cover semua sudah pasang valve cover sudah pasang, tinggal nak masuk plug NGK baru 4 biji. Yang lain semua dah siap, dah sedia dah gantung boleh masuk dekat engine bay. Okay guys, harap-harap engine dah siap masuk mati semua dah ikat. Sekarang kita nak buat dia punya wiring lah. Ini dia punya soket. Auto parking switch soket. Dengan cam sensor soket. Kerana nak tukar soket-soket ni, dah tengok. Semua dah reput dah ni barang. Lepas tu, ni. Sama juga tengok. Yang ni semua kita gantilah. Okay guys. Tengok, dah siap tukar Tak payah potong-potong wire.
Ni dia punya soket. Semua dah rapuh dah, tengok. Macam mana? Alright guys, tengok. Kita tak ada potong wire. Semua soket kita sudah tukar. Soket original guys, bukan biasa-biasa, bukan aftermarket. Original punya soket, nampak? Semua PNP saja. Wire pun kita sudah tip semua bangkus balus. Tengok. Semua dah kemas balik. Guys, radiator lama, radiator baru Radiator double layer guys. 26mm Ada 1 tahun warranty, boleh isi full coolant. Okay guys, thermostat kita pakai 76 suhu NTCL original. Okay, harap-harap berpasang thermostat Minyak gearbox. Kami pakai Proton 8 liter guys. Kita kena standby sebab kita gearbox dah tukar filter apa semua, jadi dia kosong. Kena standby 8 liter, dia 7 point berapa liter lah. Minyak hitam kita pakai 1040 Petronas coolant macam biasalah 5 liter guys. 5 liter tak ada campur air. Kita full coolant, kita pakai coolant Nissan. Minyak power steering kita pakai Honda Honda punya. Tengok. Minyak dia warna kuning. Also Samco, radiator semua dah lengkap dah. Alright guys. Harap kereta dah siap complete. Power steering pump, radiator semua dah lengkap dah. Also Samco. Start. Oh, alhamdulillah sekali do guys. Bunyi guys enjin, memang senyap. Okay guys, dalam video ni Ali ni ada berbahasa kasar, minta maaf Jika sudi tolong share video ni. Sekian, terima kasih. Bye MMC guys.